Boleh. Tidak idhafah pun. Yang ni kita baca hamilun umamata. Boleh juga. Mana kedua-duanya boleh. Itu dari segi nahwu lah. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa kalbuhum basitu zira'ihi. Basitun zira'ihi. Dia tidak kata basitu zira'ihi, tapi basitun zira'ihi. Apa makna? Kalau ahli nahwu kata tak betul tu, ni ayat ni kata tak betul. Sedangkan zira'ihi di sini dengan makna maf'ul lah. Sebab apa? Baca basitun. Sebab kalau baca basitun, mana zira'i itu jadi maf'ul. Tak boleh dah kita nak kata jadi mudhafun ilaihnya. Mudhafun ilaih mana? Kalau mudhafun ilaih, mudhaf mesti kena barisa kan. Basitu gitu. Itu dalil boleh. Dalil boleh. Macam sini bolehlah hamilun umamata. Hak tu lebih molek lagi sebenarnya daripada kita kata hamilu umamata. Walaupun boleh juga lagu tu pun. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hak tu juga, cumanya bawah dia ni je, sanad dia lain-lain. Sanad pertama tu Imam Abu Daud ambil daripada Qa'nabi, dia ambil daripada Imam Malik, pergi-pergi datang tu Abu Qatadah. Hak yang kedua ni pun Abu Qatadah juga, tapi perawi di bawah dia tu lain. Perawi di bawah dia tu lain. Jadi dia kata isi dia tu pun lain juga. Sebab orang ni kadang-kadang ketika dia cerita tu, ada kalanya dia berekah, ada kalanya dia detail, ada kalanya dia sebut ni, ada kalanya dia tidak sebut ni. Memang begitu dalam kita cerita apa-apa pun. Kita tidak kira sangat dari segi lafaz dia tu, kita kira maksud dia. Jadi Abu Qatadah kata, ketika kami sedang duduk dalam masjid, ceritanya Rasulullah keluar kepada kami dengan mendukung Umamah. Lepas tu dia kata, Umamah ni siapa? Anak kepada Abil As bin Ar-Rabi'. Mak dia nya siapa? Iaitu Zainab, anak kepada Rasulullah SAW. Ketika itu dia masih kecil lagi. Rasulullah dukung di atas terkuk dia. Lepas tu pergi sepat takdi lah juga. Riwayat tu hak lain-lain tu lebih kurang sepat takdi juga. Jadi nak cerita di sini, ini adalah cucu Rasulullah SAW, Umamah. Abul As itu menantu dia lah, jadi Abul As tu kunyah dia. Orang Arab ni dia lebih kadang-kadang lebih masyhur guna kunyah dia. Dia tidak guna nama hak sebenar. Adapun nama hak sebenar tu macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan nama dia Laqit, ada yang mengatakan Hushaim. Abul As tadi macam-macam lah. Dia ni pada ketika perang Badar masih lagi tidak Islam, duduk balik orang kafir, pergi perang lawan Nabi SAW lah. Gitu. Tetapi kita tidak nak pergi kepada sejarah lah. Penyertaan dia dalam peperangan tu setara mana, tu panjang pula lah. Penyertaan dia untuk apa sebab? Adakah kerana didorong oleh sifat ataupun perasaan permusuhan? Suku Abu Jahal tu lagu tu ke? Suku Abu Lahab lagu tu ke? Atau lagu mana? Kita tidak nak bahas tu. Jadi secara ringkasnya tidak gitu. Sebab yang ikut pergi perang Badar ni ramai daripadanya sebenarnya dalam keadaan berat hati, tapi tak ada arah gitu. Ramai daripadanya tak ada arah. Jadi gilah. Dan itu pun salah satu daripada sebab kekalahan orang kafir. Jadi bila ditawan, orang kafir kalah lah dalam perang tu. Jadi kena tawan apa-apa dia. Jadi termasuklah yang kena tawan itu Abul As bin Ar-Rabi' ni. Jadi ada yang dihukum bunuh, ada yang boleh bayar tebusan. Jadi kalau bayar tebusan, lepaslah. Jadi Abul As ini di antara tawanan yang boleh ditebus.
oleh ahli keluarga dia. Jadi penduduk Mekahnya masing-masing hantar wakil ataupun pergi sendiri untuk menebus tawanan-tawanan daripada keluarga dia tu. Jadi termasuklah di antara yang menghantar tebusan ini ialah anak Nabi SAW, Zainab, yang mana pada ketika itu masih duduk Mekah lagi. Dia hantar untuk tebus suami dia ni kalung, tali tekak yang mak dia iaitu Khadijah bui semasa nikah dengan Abul As itu. Gitu ceritanya. Jadi apabila Nabi SAW tengok tu, dia teringat. Dia teringat. Jadi mengalir air mata Nabi SAW. Itu ceritanya. Tapi di sini dia ayat rekah. Rasulullah SAW pun kata lepas pada tu, kalau kamu nak lepas dia ni, nak bebaskan saja tanpa mengambil tebusan, dan kamu kembalikan kalung ni, tali tekak ni kamu kembalikan kepada anak dia lah, pada Zainab itu, boleh juga. Nabi kata boleh juga kalau siapa-siapa nak lagu tu. Sahabat-sahabat pun bila Nabi SAW kata gitu, na'am selalu lah. Iyalah. Kita tidak nak ambil apa-apa lah dengan dia ni, kita pakai lepas gitu. Tidak nak ambil tebusan ke apa. Jadi hantar balik lah pula kalung tadi kepada Zainab balik Mekah. Jadi Abul As ni walaupun dia ketika dia tidak Islam pun, dia cukup jaga Nabi SAW. Cerita dia cukup jaga hati Nabi SAW, mertua dia ni. Dan dia tu sikap dia jujur. Dia tidak ada buat tak molek lah. Walaupun dia pada masa kafir lagi pun, tak ada dia kata menduakan isteri dia, tak ada. Dia ni kau seorang tu. Ni kau seorang tu. Dan dia tak say apabila orang-orang musyrikin tekan dia, suruh cerak bini dia tu, anak Nabi SAW, dia tak say cerak. Tak say cerak. Ni cerita Abul As ni. Nabi SAW tahu semua tu. Sebab itu Nabi SAW ingat sangat dia ni. Ingat sangat kebaikan dia ni. Tetapi bila Nabi SAW lepaskan dia tu daripada tawanan, Nabi SAW mensyaratkan kepada dia, lepas ni bila balik Mekah, kamu hantarlah Zainab tu ke Madinah. Zainab dengan anak hantarlah balik mari ke Madinah ni. Dia pun lepas pada tu balik tu pergi ke Mekah, dia pun hantar Zainab. Sungguh dia kecek tepat. Dia cukup jaga hati Nabi SAW. Dia hantar Zainab itu kepada Nabi SAW, dan dia duduk Mekah dalam keadaan syirik dia tu lah. Dia tak nikah, dia duduk Mekah tu beberapa tahun. Gitu ceritanya. Sehingga sebelum daripada pembukaan Mekah, tak lama sebelum pembukaan Mekah, dia keluar pergi berniaga ke Syam. Bila dia balik, di tengah jalan tu disekap oleh puak-puak tentera Rasulullah SAW. Jadi mereka rampas semua barang-barang, bawa pergi kepada Nabi SAW. Dan tawan pula beberapa orang yang pergi berniaga. Tawan mari. Abul Asnya ada juga situ, tapi dia dah lari. Dia lari ceritanya. Dia lari. Lepas pada tu dia pergi ke Madinah tengah malam. Ceritanya. Dia pergi ke Madinah tengah malam. Dia pun tanya orang lah. Lepas tu tak tahu mana rumah isteri dia Zainab. Dia pergi jumpa dengan Zainab, dan dia minta perlindungan daripada Zainab. Biar Zainab bagi perlindungan kepada dia. Maka Zainab pun pagi, pada waktu pagi selepas sembahyang subuh, dia kata, tuan-tuan sekalian, ayyuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Ar-Rabi'. Saya telah memberi perlindungan kepada Abul As bin Ar-Rabi'. Dia kata. Jadi Nabi SAW pun terima. Sebab pada masa itunya sistem, bukan orang Islam saja, orang kafir pun guna lagu tu. Jadi kalau seseorang dibagi perlindungan kepada seseorang luar, dia terima perlindungan itu. Apalagi dalam Islam. Dalam Islam, perempuan pun boleh bagi perlindungan, dan perlindungan dia tu diterima. Wa qala, Nabi SAW kata, yujiru 'alal muslimin adnahum. Jadi orang-orang Islam ni, hak paling rendah sekalipun, dia boleh bagi perlindungan kepada orang lain. Dia boleh bagi perlindungan kepada orang lain.